Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Takut macam ni. Pasal apa? Takut dia silap, hak nak ikut silap tu lagi ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang demikian ini, kata Syekh Idris Al-Marbawi, isi neraka, dia kata. Lihatlah, dia kata, masalah yang akan datang. Dia kata, jangan sangka apabila satu orang itu menaruh terjemahan, maka sudahlah penuh maksud Quran dan muradnya pada terjemahan itu. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni, terjemahan ni cukup susah. Sama lah, bukan kata Arab lebih lagi. Bahasa Inggeris pun kadang-kadang ada satu perkataan bahasa Inggeris tu, bila kita translate, dia tak dapat macam mana bahasa Inggeris tu. Kan? Kadang-kadang ada satu benda, bila sebut dalam bahasa Inggeris tu, dia rasa macam nak mercik elok ni, bahasa sedap, kemah. Terjemah dia jadi longgang. Kan? Kita kata, oh, dia kata, benda ni bukan mudah ni, very complicated. Dengar tu kejap, very complicated. Bila terjemah kata, benda ni rumit, dia tak apa nak kejap. Padahal complicated tu rumit lah, tapi tuan-tuan boleh nampak tak saya nak abang? Demikianlah bahasa Arab. Demikianlah bahasa Arab. Apatah lagi bahasa Al-Quran. Allah buat turun kalam dia Quran ini, dengan kita terjemah tu dia tak akan dapat 100%. Tak dapat. Tapi bolehlah membayangkan maksud dia lebih kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka janganlah sangka apabila satu orang pergi buh sikit terjemahan, dia sudah dapat memenuhi maksud Quran. Bahkan berkehendakkan lagi keterangan dan tafsirnya. Baca, oh, kita kena perlu further explanation. Baru boleh dapat maksud dia. Dan tafsir itu, sebagai kata Abul Abbas Al-Azdi rahimahullahu ta'ala, tafsir Quran itu maulah pandang tilik padanya daripada dua wajah. Dia cerita ni disiplin. Ilmu tafsir ni kena tengok dua. Dia kata yang pertamanya manqul dan yang keduanya maqul. Ini detail, saya tak mau pergi detail. Saat lagi dia jadi kelas budak-budak ambil fakulti Islam di universiti. Dia terlalu detail, kita lost contact. Cuma dia nak abang kata disiplin mengaji ni, dia kata sebaik-baiknya dari segi mangkul. Mangkul ni daripada bahasa Arab naqalah, maksudnya pindah. Manqul maksudnya ilmu itu dipindahkan. Kalau dalam konteks Nabi, daripada Jibril mai ke Nabi, itu dipanggil mangkul. Pindah daripada Jibril mai dekat Nabi. Kalau dalam konteks kita hari ini, pindah daripada guru yang mengajak kepada kita yang mendengar. Pindah itu dia panggil manqul. Dan disiplin dia ni pula, dia kata apa? Dia mesti, kalau boleh, mestilah ilmu hadis ini dia ada musnad, dia ada sanad dia. Kita belajar daripada satu guru, guru tu belajar daripada guru dia belajar pada guru dia, guru dia belajar pada guru dia, sampai jumpa kepada Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis, dan daripada Imam Bukhari pi lagi jumpa rawi hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan senang. Ini bukan senang. Dan syarat pula tu, sanad di antara rawi dengan rawi dengan rawi itu, dia kata mestilah muttasil, mestilah bersambung. Tak boleh drop dia punya chain dia, dia punya rantaian dia itu tidak boleh putus, untuk nak menjamin kesahihan benda itu. Bila kita dengar macam ni, kita dah naik cuak lah. Kita dah naik cuak, wih, susah ambil begitu kah? Ya, susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok muka sebelah, dia kata bab ma jaa fil ladzi yufassirul Qur'ana bi ra'yih. Itu tajuk penting. Dia itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mentafsirkan Quran pakai akal dia, pakai fikiran dia. Dia baca, dia tahu bahasa Arab 2-3 patah, dia pergi pasang makna, dia kata hak itulah maksud dia. Dia main teka tanpa merujuk kepada syarah ayat itu. Dia ada cerita. Quran ni dia ada sebab nuzul dia. Quran ini dia ada cerita dia. Dia ada banyak benda yang berkaitan dengan dia.
Dalam ilmu Quran ini ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang sudah pun dimansuhkan, dikekalkan bacaan dia. So, benda-benda ni semua perlu tahu sebelum kita mengharung bidang tafsir Al-Quran. Yang ni dia kata dengan lintah hati dan dengan agak-agak. Itu yang kata tafsir dengan akal. Dia teringat apa, dia habaq yang tu. Dia ingat-ingat, tak boleh macam tu. Maka tiada dengan nakal daripada hadis Nabi SAW ataupun ijma' as-sahabah ataupun dengan ambil daripada sanad dan sebagainya. Dia tak ada disiplin belajar ilmu Quran. Dia belajar main celup-celup macam tu aja. Tak boleh, dia kata. Maka orang yang mentafsirkan Quran dengan yang demikian itu dibalas Allah dengan neraka. Itu dia. Dia punya beratnya benda ni apa dia? Tempat dia di neraka kalau dia buat main-main dengan Quran ni. So tuan-tuan, kita takut hari ni bila kita tengok orang ni mulut celupang, suka hati dia nak ulah pasal isu-isu yang berkaitan dalam agama, dalam TV, dalam suara abang, dalam majalah, dalam internet, dalam apa, dia suka hati dia nak ulah tentang agama. Kadang-kadang ulasan dia tu randuk habis sampai ke tahap Quran itu dihina. Ini kita takut. Hidup kupas ayat-ayat hukum dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Allah kata kalau sabit kesalahan potong tangan dia. Dia baca ayat tu, dia tengok makna, dia ulah. Dia kata apa? Dia kata kalau kita laksanakan hukum potong tangan ke atas pencuri, dia kata esok orang Islam semua pakai kudung tangan. Macam mana orang Islam nak maju kalau semua pakai kudung tangan, nak buat kerja macam mana? Itu tafsiran ikut otak dia. Dan tafsiran macam ni kita boleh dengar everywhere pada hari ini. Yang ada power boleh bercakap dalam suara abang. Hak tak ada power boleh bercakap di kedai kopi. Tapi senada. Nada apa? Nada menghina perintah Allah dalam ayat Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia kata orang yang macam ni dibalas Allah akan dia dengan neraka. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa berkata-kata pada Quran dengan tidak ada ilmu, yakni ditafsirkan Quran itu dengan tidak ada ilmu yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada ijma' as-sahabah, dan dengan mustanid yang berusul asal sebagai kaedah dan syarat tafsir, bahkan ditafsirkan sekira-kira makna dan maksud yang terlintas di hati sahaja, ataupun dengan agak-agak sahaja, ataupun ditafsir dengan bukan tafsir yang sebenarnya dan dibuat-buat daripada dirinya dengan tujuan nak menyukakan orang dengar dia, ataupun nak menarik hati orang kepada dia, ataupun nak mengelokkan mazhab yang dibuatnya, maka ditariknya orang kepadanya dengan Quran itu, maka semua perbuatan yang tersebut itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siaplah tempat duduknya di neraka. Dia very clear. Maksud dia apa? Jangan main-main dengan Quran. Jangan main-main dengan Quran. Pasal apa? Dia implikasi dia, risiko dia neraka. Wasa'a sabila. Yang kata neraka itu ialah seburuk-buruk jalan balik kita. Tempat yang siapa pun tak mau pergi. Dalam mukadimah hadis yang saya langkau, tak baca habis tadi ni. Bila malaikat balik naik menghadap Allah, malaikat report kepada Allah, aku balik daripada majlis hamba-hamba engkau, yang mereka ini memuji engkau, yang mereka ini minta ampun kepada engkau, yang mereka ini minta jauh daripada neraka engkau. Tuhan tanya malaikat, mereka pernah tengokkan neraka aku sampai mereka duk minta supaya tak masuk dalam neraka aku? Malaikat kata, la, mereka tak pernah tengok neraka. Tuhan kata, falau ra'au jannat, falau ra'au nari. Tuhan kata, tu cara tak pernah tengok neraka. Mereka duk minta tak mau masuk neraka. Kalaulah mereka pernah tengok neraka, macam mana mereka ni?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, hadis itu hasan lagi sahih. Lepas itu dia mai bincang cerita di antara tafsir dengan takwil. Saya tak mau bincang, itu detail, terlalu detail. Tuan-tuan skip my second last punya paragraf. Saya nak ambil yang ringan-ringan saja tajuk dia. Mengatakan hadis Nabi bukan hadis Nabi. Apa hukum dia? Ini. Benda tu hadis, kita kata bukan hadis. Ataupun sebaliknya, benda tu bukan hadis, kita kata hadis. Apa hukum dia? Tuan-tuan, ini ada satu buku yang saya tidak berniat jual buku. Buku ni ditulis oleh Imam Al-Bukhari, diterjemahkan oleh Profesor Madya Dr. Farid Haji Ahmad. Profesor Madya Dr. Farid ni, dia kalau tak silap saya lah, dulu dia lecturer dekat UIA. Bapa dia bekas mufti Negeri Sembilan, yang menjadi bahan bual kepada orang Negeri Sembilan dan kawasan yang berhampiran dengan dia. Kata bapa dia ni wali Allah. Pasal ada karamah, ada kemuliaan dia. Banyak-banyak orang realize kemuliaan yang ada kepada dia, kepada bekas mufti Negeri Sembilan ini, Haji Ahmad ini. Anak dia doktor-doktor belakang, Dr. Farid, Dr. Muhsin, ahli Quran, alim qiraat 7 dan sebagainya. Dr. Farid ni pun Masya Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal dia, satu orang yang sangat berilmu dan warak. Dia mengambil inisiatif menterjemahkan kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu, serta senarai nama pendusta dan pemalsu hadis. Just saja siapa ada masa pergi kedai buku cari, baca dalam ni, dia himpunkan beberapa hadis, ratusan hadis yang sebenarnya bukan hadis, tapi orang duk kata hadis. Di antaranya yang saya petik daripada ratus-ratus ini, saya petik di antaranya satu kata-kata yang diklaim sebagai hadis dan ada dimuatkan di dalam beberapa kitab pun. Dia kata Nabi bersabda, la tatawaddau fil kanif fa inna wudu al-mu'min yuzanu ma'a hasanatih. Maksud dia, Nabi kata janganlah kamu ambil air semayang dalam kanif. Kanif maksudnya toilet. Jangan ambil air semayang dalam toilet. Fa inna wudu al-mu'min yuzanu ma'a hasanatih. Kerana air semayang orang-orang yang beriman ini diambil kira dan dinilai dari segi kebagusan, kebaikan tempat ambil dia. Tempat ambil air semayang itu. Tujuan kawan yang reka hadis ni tujuan baik. Tujuan dia apa? Tak mau bagi orang ambil air semayang dalam toilet. Kita duduk rumah taman lah ni, ambil tak mana? Dalam toilet lah. Kita hari ni duduk ambil air semayang, duduk relin mangkuk sebelah. Memang dalam kanif. Kanif ni toilet. Jadi bila tengok hadis ni, dia kata jangan berwuduk di dalam kanif, di dalam toilet. Problem lah kita. Kita tak apalah, lelaki-lelaki kita boleh keluar pergi pancung jurih pokok di luar tu ambil air semayang. Orang perempuan kita nak pergi ambil air semayang, dia nak kena duk buka apa semua, takkan nak pergi depan rumah air semayang. Nak panggil kontraktor mai duk katok, buat dinding, nak bagi asin apa semua, pancung tu pun dah lah kecil, masuk pun mengirim badan lagu tu ya, pergi duk buh dinding tu pula, masuk duk koyak nak menyawa tak boleh pula. Dalam tu sempit. Baik, persoalannya betul ke ini hadis larang kita ambil air semayang dalam toilet? Imam Al-Bukhari dalam kitab dia kata apa? Itu maudhu'. Hadis maudhu' ni maksudnya bukan hadis. Maudhu' maksudnya direka-reka. Satu kata-kata yang direka-reka dan didakwa kata hadis. Kata Al-Bukhari, dia kata hadis itu, maudhu' itu dipalsukan oleh satu orang yang bernama Yahya bin Ambasa. Itu kajian daripada imam-imam hadis ni.
Buka lagi. Dia main pula satu hadis lagi. Dia kata hadis. Dan ada di dalam kitab-kitab, kalau tuan-tuan duk rajin baca, berjumpa benda-benda ni. Dia kata Nabi bersabda, as-salah fil imamah ta'dilu bi'ashrati alaf hasanah. Dia kata as-salah fil imamah, semayang pakai sabat, ta'dilu bi'ashrati alaf hasanah, sama ganjaran pahala dia macam melakukan 10,000 kebajikan. Hanya ambil selai kain, lilit aja, pahala tu dapat ganjaran dia ni 10,000 pahala. Ada dalam kitab-kitab yang nak menceritakan tentang fadilat pakai sabat. Kata Imam Bukhari, itu hadis palsu. Dan disahkan oleh imam yang kemudian ni, oleh Imam As-Suyuti, oleh Imam Asy-Syakawi, dan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan itu palsu. Baik, hadis tu palsu bukan bermakna pakai saban itu tidak sunat. Dah, pakai saban tu sunat. Bahkan itu sunnah Nabi. Tapi ni berlebih-lebih di dalam nak suruh orang pakai saban. Benda tu dah ada dah. Satu hadis yang sahih yang bagi tahu kata apa semua ada dah. Over. Dalam nak suruh orang buat ni dia over. Macam kita lah. Kita nak cerita satu benda-benda tu kan ada apa-apa. Kita on the way nak main masjid. Tadi ada aksiden. Satu budak naik motor sudah berlanggar dengan satu kereta. Kita main di masjid ni, duduk sembang sebelum naik masjid tadi, pergi habaq dekat kawan. Kata tadi aksiden sana. Tak mana? Tu depan ILP tu. Orang kita lah kata. Orang kita lah, orang tua lah kata. Allahu Akbar. Otak duduk selungguk dalam helmet. Dah aksiden tu okey dah, betul dah. Yang hampir duk tokok tambah pergi duk buah tai lagi tu. Pergi duk otak selungguk duk dalam helmet ni. Allahu Akbar. Kita berdengar-dengar, betul ke? Mati ke? Mati tak tahu. Tapi aku tengok otak duk dalam helmet. Yang tu maudhu'. Tujuan dia tu apa dia? Tujuan dia nak abang. Kejadian tu betul tapi dia exaggerate. Dia apa nak kata? Itu yang kata orang putih. Orang putih ni dia kemas lagi. Dia exaggerate. Bunyi tu pun bergerigih dengar. Exaggerate. Bila kita terjemah dia perbesar cerita tu, dia perendang. Dia tak kemas macam exaggerate tadi. Yang ni Jadi cerita pakai saban itu sunnah Nabi. Itu confirm. Jelas dalam hadis yang sahih. Dia pergi bubuh yang ni pula. Dia kata kalau pakai saban semayang, pahala dia 10,000 pahala ekstra nanti dapat. Al-Bukhari kata itu maudhu'. Bukan da'if. Da'if lain tuan-tuan. Ini maudhu'. Yang saya bawa main ni maudhu'. Dalam kitab ni dia ada da'if dan dia ada maudhu'. Dan dia jelaskan hak mana da'if. Da'if ni maksudnya apa? Hadis. Tetapi tak kuat. Pasal ada masalah pada rawi dan sebagainya. Maudhu' ni langsung tak boleh pakai. Ini reka-rekaan semata-mata. Dia main pula satu lagi. Dia kata Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan muwakkilina bi abwabil jawami' yaumal jum'ah. Yastaghfiruna li ashabil ama'im al-bir. Dia kata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kumpulan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu-pintu masjid. Dia kata. Allah ada pasukan petugas dia yang terdiri daripada malaikat. Kerja malaikat ni jaga pintu-pintu masjid pada hari Jumaat. Dia kata. Yastaghfiruna li ashabil ama'imil bir. Kerja malaikat yang duduk tunggu di tiap-tiap pintu ni, kalau masjid ni ramai kena jaga pasal pintu banyak. Tiap-tiap pintu ni ada malaikat yang duduk jaga, dan kerja malaikat yang duduk jaga semua pintu ni, kata ni dia kata apa? Kerja dia bila satu orang masuk dia minta ampun kepada Allah kepada orang yang masuk ni, dengan syarat orang yang masuk tu ashabul ama'imil bir, dia masuk pakai serban putih. Dan benda ni ada dalam kitab-kitab. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tertentu, jumpa ni kitab pun cantik.
Tujuan kawan yang reka hadis ni, tujuan dia baik ke tak baik? Baik. Tujuan dia baik. Yang pertama dia nak suruh pakai serban. Baik. Yang kedua dia nak suruh pakai serban putih. Baik. Tapi tang pembohong tu yang tak baik. Samalah yang kita duk dengar selalu. Bila mai bulan puasa aja tempel di dinding masjid. Ni habaq pahala semayang tarawih bulan puasa ni. Malam pertama apa, malam kedua apa, malam ketiga apa, malam keempat apa, nak pergi malam 30 tu. Pahala ni kita baca tu. Ui, aku tak miss kali ni, aku memang nak make sure tak miss. Bagus tak dia pergi pemohong tu? Bagus. Tapi siap tempat di neraka. Pasal apa? Pasal Islam tidak membuka pintu, tidak membuka ruang kepada orang reka cipta dalam hal agama. Tak boleh. Kalau kita buka pintu, kita buka ruang orang reka hal agama, kita jadi macam agama-agama lain hak ada. Agama-agama lain hak ada ni semua hasil daripada reka cipta orang-orang alim mereka. Maka nak menjaga genuine Islam ini, nak menjaga originality Islam ini, disiplin ini mesti dipatuhi. Dia mai lagi satu hadis lagi dahsyat. Dia kata, Nabi kata, raka'atani ba'dal jum'ah fil ula ayatul kursi marrah wal falaq 25 marrah wa fi thaniyah al ikhlas marrah wan nas 25 marrah. La yamutu musalliha hatta yara rabbahu fil manam. Hadis tu dia kata hadis masuk dalam kitab. Dia kata siapa semayang selepas semayang jemaat, semayang 2 rakaat. Maksudnya ba'diyah jemaat. Siapa yang lepas semayang jemaat, semayang sunat ba'diyah jemaat 2 rakaat. Rakaat pertama baca ayatul kursi sekali, lepas tu baca surah al-falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 25 kali. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud apa semua. Naik rakaat kedua baca surah al-ikhlas, Qul huwallahu ahad marrah sekali. Lepas tu baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas 25 kali. Dalam ramai tu hang nak siapa yang buat macam tu? Yang sembahyang dia sembahyang jemaat, sembahyang 2 rakaat. Nabi kata. Rakaat pertama Fatihah, maknanya lepas tu mula-mula a'udzu birabbil falaq 25 kali dalam sembahyang. Rakaat kedua Fatihah, lepas tu al-ikhlas, Qul huwallahu ahad, 50 70 a'udzu birabbin nas 25 kali. Diri kita dalam tempoh 70 umur kita ni la yamutu musalliha dalam sembahyang. Dia kata, Nabi kata orang yang duk buat sembahyang yang macam tu tidak akan mati hatta yara rabbahu fil manam, sehingga dia dapat tengok Tuhan waktu tidur. Kalau orang tanya kita, hang pernah makan durian musang king? Kalau dia kata dapat tengok Nabi pun tengah pun durian yang musang makan, dia kata boleh tengok Tuhan. Musang king aku tak pernah makan. Dia nak suruh cerita sebelum mati dia akan dapat sekali. Aku tak pernah makan. Orang tanya kita, hang pernahkah khusyuk dalam sembahyang? Hadis itu maudhu'. Tapi ada dalam pernahkah kita sembahyang ni, kita sembahyang daripada Allah Akbar. Bila baca kitab ni, bila ustaz-ustaz di antara minta mengajar di masjid baca kitab ni, bila takbir Allahu Akbar, tengok dulu kita anak baca tu, tengok pedawai, tengok satu-satu sampai hadis. Tuhan Maha Besar dalam hidup wajah kita. Tak wajah dia baca kitab ni. Pasal apa? Kalau dia cukup ilmu, bila dia baca, dia boleh differentiate. Kita pernah baca buku, kita pernah baca cerita, kita pernah dengar orang habaq macam mana dia orang baca bila bertobat, dia kata tuan-tuan, yang kita akan baca sekali lagi ni bukan hadis, ini maudhu'. Benda tu kita tak pernah feel. Kalau dia pun tak boleh nak bezakan macam mana kita nak mengaku jangan baca ni baik pasal dalam ibadah kita. Dia sendiri dah tersilap. Dia menyebabkan Nabi SAW kata apa? Nabi kata akan sampai satu masa. Dia mai pula lagi satu hadis ni. Sesak manusia. Imam Al-Bukhari bawa ni hadis-hadis daripada ramai-ramai. Dia kata Nabi bersabda, yang khusyuk di dalam sembahyang mereka tidak ada. Nabi kata bighairi khatam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu hadis Nabi SAW kata, siapa sembahyang di jari ada cincin. Khatam, Arab dia sebut dua, khatam boleh, khatim pun boleh, dua-dua pun makna cincin pun boleh. Dia kata salatun bi khatam, sembahyang orang yang ada cincin di jari, ta'dilu 70 salah bi ghairi khatam. Orang yang sembahyang pakai cincin, ganjaran pahala dia 70 kali ganda orang yang tak pakai cincin.
Bila disiasat, betul ke hadis? Maudhu'. Ini bukan hadis, kata Imam Al-Bukhari. Ini maudhu' dan dipercayai. Yang reka hadis ni toki cincin. Karut, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyaklah kalau kita nak bawa macam-macam dia main hadis, cerita kunun. Kapai Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh no, dia kata inna safinata Nuh tafat bil bait sab'an wa sallat 'inda al maqam rak'atain. Dia kata Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? Safinah maksudnya kapal. Kapal Nabi Nuh ni tawaf Kaabah 7 kali. Tu cerita tu. Kapal Nabi Nuh ni pi tawaf Kaabah 7 kali, lepas tu wa sallat 'inda al maqam rak'atain. Pi belakang makam Ibrahim sembahyang 2 rakaat kapal itu. Tapi tuan-tuan, bila dia sulam masuk dalam kitab-kitab tertentu ni, bila baca ni kita mana kita tahu, kita dengar-dengar, kasar juga ni kita tak tahu. Maka Imam Al-Bukhari tolong kutip benda ni, dia beritahu. Apa kata Imam Al-Bukhari? Dia kata di antara tujuan orang yang duk reka hadis palsu ni apa dia? Nombor 1, kalau musuh. Kalau dia ni musuh Islam, dia bertujuan nak merosakkan ajaran Islam dan juga nak merosakkan umat Islam. Itu tujuan kalau dia musuh. Contohnya dia kata, Nabi kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dia kata Nabi bagi tahu, Nabi kata dunia ini jifah, bangkai. Siapa yang pergi duk rebut cari dunia ni, kilab, dia ni anjing. Ini musuh yang buat keluar benda ni, dan dia kata Nabi kata. Jadi orang Islam pergi duk baca kitab-kitab tasawuf, jumpa hadis ni. Tujuan dia apa dia? Nak suruh kita ni tak usah duk gairah sangat, tak usah duk tamak sangat dengan dunia. Pasal dunia ni jifah, dunia ni bangkai. Rupa-rupanya hadis tu direka oleh musuh Islam. Nak bagi orang Islam bila baca, tak mau nak ambil bahagian atas dunia. Dia conquer semua atas dunia ni. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Bukhari, orang yang buat hadis palsu ni tujuan dia nak menggalakkan orang ramai suruh buat ibadat. Bagus tak bagus? Tujuan tu bagus. Nak encourage, nak motivate kita, nak bangkitkan semangat kita suruh buat ibadat. Sebulan Ramadan ini, tarawih ni tak mau miss. Itu tujuan dia. Tapi dia berbohong atas nama Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Itu salah besar. Tuan-tuan pernah dengar cerita Sa'labah dulu popular. Siapa dia Sa'labah ni? Oh, kunun-kununnya Sa'labah ni sahabat Nabi, miskin, papa kedana. Pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong doa supaya dia lapang hidup. Kunun ceritanya, Nabi kata dekat dia, no, kalau hang dapat kelapangan hidup, itu fitnah bagi hang. Dia minta. Kununnya Nabi pun berdoa. Nabi bagi kat dia kambing 2 ekor. Dia belah kambing 2 ekor jantan betina ni, akhirnya membiak kambing ni sampai dia jadi saudagar kambing. Kononnya sebab turun ayat wajib zakat ni kerana dia ni, kerana Sa'labah ni kaya dengan kambing. Dan bila mai perintah zakat, dia mula engkar, tak mau bayar zakat. Kononnya sampai Nabi wafat, dia tak bayar zakat. Bila Abu Bakar naik, dia pergi jumpa Abu Bakar nak bagi zakat. Abu Bakar kata, siapa aku? Kalau Nabi tak terima zakat hang, siapa aku nak ambil zakat hang? Sampai Abu jahil